Okey, ni kita tasih huruf kalimah tu lah, yang sur tu. Kali ikutkan aku nak fokus dekat huruf sa je. Huruf sa ni daripada awal kalau boleh hang kena bagi nampak dah dia main tebal masa dia naik tu kan. Kalau tu jali ni dah kena daripada awal dah nampak dia punya petak dia tu dah. Tu sini hang macam bagi ada waktu mendapas sikit. Tu dia tegak. Dia agak tegak nak mani dengan condongan asal dia. Dan beza dia dengan to pun kawasan ni lah. Kawasan ujung ni lah yang punca. Panjang sikit permulaan dia. Ni memang bahagian ni kecil sikit pada bahagian atas ni, tapi kena bagi nampak tebal buat jali kan. Ni pun dia tak straight sangat tau, dia macam ada melengkung juga. Ada melengkung juga sikit. Kalau hang jelaskan lagi bahagian melengkung ni pun bagus juga. Jelaskan lagi lengkungan dia tu. Lagi ada dalam 2 titik ni Hasan. Ya dengan nun tu detail sikit, so dia tak tinggi sangat sebenarnya, biar nampak petak sikit, ada petak sikit tu. Okay. Lepas tu dia macam bar ni kan. Ni yang payah kita nak muamalah, sebab dia ikut lagi panjang depan ni kot, dia akan lagi tinggi kan. Tu yang payah sikit tu. Tapi bentuk lah, kita fokuskan bentuk. Dia ada petak sikit sini sebelum naik tu. Yang ni just putak terus ya, tak payah nak panjang-panjang sangat. Cuma kalau yang ni panjang lagi, mungkin lah dia kena naik tinggi sikit, yang ni pun akan panjang sikit.
Ni masuk duduk bawah ni, kat sini tengah-tengah ni. Biasanya orang akan moti kat sini kan, buat short. Sebab kat sini juga huruf lain akan masuk. Aku moti awal sikit tadi.